Kena. Kan? Ada kan? Halo guys, hari ni aku macam lagi guys. Hari ni aku dekat Pantai Tenggala guys. Alhamdulillah guys, hari ni kami turun naik KIB bersama dengan sahabat-sahabat kita. Di sana Wak Yip, member dia, Saiful, dengan Wan, semua ada. IB pun dah set up, alhamdulillah guys. Sana pula geng kayak turun juga hari ni. Ada ramai tu, ada dah 10 biji kayak. Okay guys, tengok gaya hari ni, cuaca pun elok, menarik. Okay, dia orang nak lancar dah tu geng kayak kita. Tak, masing-masing lancar. Semoga selamat Okay. Good luck. Baik. Bang, ada angin lah. Baru reda. Angin baru reda. Dia bertembung dari darat satu, dari selatan satu bertembung. Tembung memang bahaya. Tapi tu dah reda dah pecah dah. Oh, nampak ni. Tu awan, tengok awan dia. Awan dah pecah dah. Okey lah. Oh, tengok awan. Dia kalau tengok nampak angin tu. Okay guys, nanti kita jumpa dekat spot saja guys. Let's go fishing. Ini kita turunkan boat Wak Yip dulu. Okay, IB Wak Yip dah turun. Kita boleh lancar. Dia sangat lancar. Abang, saya rasa lepaskan ombak dulu abang. Okey dah. Bang, boleh bang Kita orang lancar dulu Nak ni ke nak ni? Ni, serius? Lepas tu ni kena tinggal tau. Nak mana dulu? Kalau ni dulu, ni kena tinggal. Ni kena tinggal ya? Dua orang. Depan dua orang. Pasal berat. Okey. Apa? Pakai hati tak boleh mancing ni. Jangan sakit. Full lah. Okey, ayo. Lancar. Baik. Abang Hamzah masih set up board lagi. Laju. Let's go. Kita dah sampai spot. Kita mulakan dengan jig dulu. Bismillah. Mudah-mudahan adalah strike. Pacang. Jom. Sini. Sini. Apa pula? Sini. Sudah. Hancur siap. Saya. Kak. Tong. Hancur ke tepi kan?
Oh ya. Oh, jauh. Nampak tak? Dah kau ada umpan ni. Seru. Nak kembung besar. Apa kata giri ni? Giri. Kacang. Lepeh tu. Boleh tutup. Ni orang ni. Gatal tangan. Sedih. Dia sekejap je. Buk tu Ali ke? Ha? Dia main drift. Dia kata balik ni. Jangan nak bawa. Wan, kena Wan. Come on. Sendiri. Jap. Oh, macam gitu dia lambung. Agak-agak ah. Kecil sangat kau ni. Lauk dah ada, jom balik. Saya. Alhamdulillah, lesen. Kecil sangat. Lesen, cik pun lesen. Kaki kan kaki. Oh, kau kecil. Kau lambung macam gitu je. Ya. Kecil sangat. Kayan. Dah. Lesen. Pul, joran aku ni pandai tau. Aku tanya dia, dia boleh jawab ah. Kau kumpau ke? Tengok, dia geling. Maknanya tak. Bagi dia berbual tu tau. Panas. Bagi dia berbual tu. Dapat tambah dah tadi. Pasang lagi bang. Bang nak kali 3 rasa satu. Bakar satu. Ni ada lagi ni. Tadi saya punya dah kena potong. Kena. Kan? Ada kan? Ada. Jadi. Jadi kan? Cepat lah, aku nak mancing ke ni. Cepat. Jig. Cepat lah, orang nak mancing ke. Aduh.
Sabar. Naik ah. Cepatlah. Sekejap, bagong ni, bagong. Bagong Naiklah. Nak sampai bunjam ni. Aduh. Kau main dulu lah. Haus dah. Haus dah. Pun ada ikan tu tak bagi tahu pun lah. Senyap je. Ada ikan bagi tahu lah. Cari siam ke tiga rasa? Semua mantap. Okey. Borong. Bagong ni. Dah nampak. Tu. Oh, 2 ekor eh? Event lah. Macam besar je. Giri. Ada sayap 2 mak. Kena badan ke? Badan. Cepat Wan, kena badan Wan. Cepat Wan, sikit Wan. Betul-betul Wan. Leh. Betul-betul Wan. Jangan pakuk. Aduh. Dari bawah tarik. Oh. Alhamdulillah. Main tipu badan. Mana dah gabut ni. Patutlah banyak. Alhamdulillah. Dah ada lauk. Seekor lagi. Ni tak ada jig. Jig aku dah hilang awak. Dia potong jig aku. So, cari lagi. Cari lagi. Ikan. Oh, ada. Caru. Ha, caru. Hei. Ini tak boleh jadi ni. Tongkol. Ni ke kiri. Tongkol. Cara kuda. Baru pun. Cara kuda. Tak ada lah. Terus jom rumah aku ikan ni. Besar siap. Taru. Lagi besar cara kuda. Mesin caru pun ni. Tu bakar pun tak pun. Sekilo. Saya sekilo lah. Dia makan dalam siap. Triple hook dia dia telan. Tak agak-agak. Besar. Lagi ribut nak sampai. Nak hati-hati ni semua. Semua harap kawan semua dah standby. Okay, masing-masing dah standby. Okay, life jacket. Selamat. Okay. Tunggu. Okay, nak lari ke darat pun tak boleh ni. Ke darat sana hujan. Jadi kita tunggu kat sini saja. Pusing rambut. Bot dah berpusing-pusing. Angin dah kuat. Masing-masing rapat. Masing-masing rapat.
Angin dia sekejap je lah. Ni kecil je. Darat dah hilang lah. Main hujan kita hari ni. Ni lepas ribut gasak. Oh, pakai sport lock ni lah Iwan. Otak kau. Otak kau. Saya benda itu buat macam udang bagus tu. Tak ada tahu kan. Tak payah tarik tahu lah. Tapi tak apa. Pakai sport lock. Kita ada ni. Okey guys, hari pun dah mula cerah balik. Tadi ribut, sekarang cerah. Rasanya kat darat pun dah cerah. Kita dah boleh balik lah ni. Untuk hari ni hasil, alhamdulillah guys, dapat ikan target 2 ekor. Cara kuda seekor, kacang, lain ikan dapur. Alhamdulillah.